Dan dari situ saya memang tak jumpa dia langsung, dalam online lah, bukan dalam sebulan macam tu, barulah saya terjumpa dia. Dan barulah saya tahu rupanya dekat sini ada satu komuniti bergerak bersama-sama. Maknanya mereka ni susah senang kan, apa-apa mereka buat ni mereka berkongsi sama-sama. Kat situ pun saya belajar lah. Maknanya dalam perniagaan ni tak semestinya kita kena bergerak sendiri. Kita kena ada satu mentor, kena ada komuniti yang sama-sama, kena ada sistem yang boleh guide kita, yang boleh kita ikut sampailah kita berjaya. Saya ikut satu persatu. Masa saya bermula pun agak kelakar seram jugalah. Sebabnya saya punya partner saya tu, dia duduk di Johor, jauh. So saya terpaksa berulang-alik setiap minggu naik bas, kadang-kadang naik train. Biasalah kita ni bukan ada duit lebih nak pergi ke sana ke sini kan. So saya gunakan transport awam. So saya terpaksa korbankan masa saya korbankan kehidupan saya sebab saya nak berjaya seperti orang lain. Ya, kebanyakan kat luar sana ramai usahawan yang berjaya, betul. Saya tengok mereka ni ramai yang daripada bawah, daripada susah, tapi mereka ni boleh senang, boleh bahagia. Disebabkan mereka ni letakkan diri mereka daripada kosong lah. Maknanya bermula daripada peringkat bawah. Dan sedikit demi sedikit tu, ya, Alhamdulillah kan, kita akan nampak perubahan kita. Yang penting kesanggupan kita. Kita nak berjaya tu tahap mana? Adakah sampai habis? Ataupun adakah sekadar separuh jalan? Ataupun adakah sekadar angan-angan sahaja? Dalam tak sedar, saya mencuba tu, memang saya pun tak sangka dari segi pendapatan. Kalau dulu saya bekerja gaji 3,000 fix sebulan, baru saya rasa pendapatan tu sedikit lah, boleh sekadar untuk kehidupan kita. Tapi bila dekat sini, saya tak sangka pendapatan kat sini 5 kali ganda, lebih daripada tu kita boleh buat. Sebabnya kat sini kita tentukan kehidupan kita, kita tentukan pendapatan kita. Kita hari ni tidak terikat dengan sesiapa. Kitalah bos, kitalah majikan, kitalah yang menguruskan kehidupan kita. So platform ni adalah kita yang punya. Saya percaya ramai kat luar sana yang nak berjaya. Okey, kadang-kadang kita rasa nak marah dengan orang lain, nak marah dengan kita sebab kita tak capai apa yang sepatutnya kita nak. Video ni saya sekadar berkongsi saja pengalaman saya. Ini pun beberapa persen saja. Kalau nak cerita panjang ceritanya, tak habis kalau saya nak record. So, itulah pengalaman daripada bawah kita mula sampailah kita boleh dapat sesuatu tu adalah keinginan kita dan ilmu. Okey, kalau tak ada ilmu, duit banyak mana sekalipun tetap tak ada dia apa. Tetap akan habis juga, hangus. Ya, ramai saya jumpa kat luar sana orang yang berduit kan, tapi satu masa drop bawah sebab ilmunya tak ada. Sebab kata guru saya, tak penting daripada mana kita mula, yang penting kita nak jadi apa. Pada kawan-kawan kita kat luar sana yang orang kata baru nak naik, okey, baru nak melangkah dalam alam perniagaan ni, saya doakan korang sentiasa mencari ilmu, okey, cari guru, cari tempat-tempat yang betul, okey, platform yang betul, orang yang boleh mengajar kita sampailah kita berjaya. Dan yang penting kita izinkan diri kita untuk berjaya. Banyak lagi saya nak kongsikan lepas ni. InsyaAllah jumpa saya di next video.